kuning. Ya apa ni? Jadi Pak Tabah. Jadi bawang merah putih hari nan kuas. Okay bang. Busur. Asal ni kau main teman makan dekat mana? Kau main tengok belakang ni. Kau main tak tahu kan? Dekat Zid Iskandar. Teman nak makan sate ni. Mentah hari ni kan. Oh, teringin pula nak makan sate. Ni dia kau main. Dah sampai kau main satenya. Ada 10 jenis sate. Exotic ada. Ayam, daging itu biasalah pokok semua kan. Lemak kan. Tengok kuah ni lemak hitam. Ikat-ikat. Ni kampung abang ni berada ni. Dia tak masak pakai minyak. Dia pakai minyak yang kacang tu sendiri. Jom kita kasih ni. Kita kasih yang kosong dulu. Tanpa celup sebenarnya. Kau tengok kuah ni. Tak jatuh kuah ni, man. Punya pekat kuahnya. Sedap weh. Daging, kau main daging. Lembut kan? Exotic, kau main exotic. Jom kita kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Daging arnab, rusel, landak. Memang exotic komen. Tempat lain bukan takat nak jumpa yang susah kan. Yang sini memang boleh dapat. Yang teman makan ni daging arnab komen. Dia rasa manis-manis sikit kan daging dia kan. Mantap weh. Yang ini pula rusel. Rusel dia rasa dia kenyal sikit. Daging dia kan. Lepas tu yang ini pula awak makan landak, daging landak komen. Nak tahu rasa apa mana? Rasa dia rasa exotic. Cukup perapan dia nampak ni. Tempat teman dah tahu lah tu rahsia Nemen ni. Nemen celup dengan air kuning kampungnya. Tapi air kuning ni ada resipi tersendiri lah. 14 jenis bahan dalamnya. Macam-macam lah dia ada kampung kawat itu kan. Lagi satu pula Nemen bakar ni menggunakan bara semata-mata. Api tak naik kau tengok. Ini jadi pembakaran tu jadi sempurna lah. Orang kampung kan. Lepas tu dia lembut kau weh. Sampai ke malam kampungnya lembut. Lembut tak lembut nanti kita cuba lah kau mana kan. Sekarang ni Nemen dah launching sate baru kau sate tulang Nemen dia. Boleh cuba komen, boleh cuba. Jadi kalau komen semua nak rasa sate yang ada keunikan selain benda lain ni, komen boleh try kat sini. Sate baba nama dia. Dekat Petronas, belakang Petronas Bandar U. Beli belah petang 4.30 petang sampai 10.30 malam. Ataupun pagi pun dia ada menjaga. Kalau pagi dia ada buka gerai dekat nasi lemak perak dekat Terengganu tu kan. 7.30 pagi sampai 10.30 pagi. Kau nak makan pagi boleh, kau makan petang pun boleh. Tutup setiap hari Senin. Kau sambil kau nunggu sate siap tu kan. Ni main bagi ni secara percuma kau teh ais chai made in India. Tapi orang Melayu kita buat lah resipi daripada India. Padu kau ketarih minumnya. Nemen pun bagi ni dessert macam-macam jenis dessert lah. Buah kacang ke kuih-kuih ke apa bergila-gila lah bertukar-tukar kabarnya kan. Mantap weh, terbaik lah owner. Hari tu lepas teman makan dekat kedai, teman bawa bungkus bawa balik. Makan dekat rumah pula. Memang lembut jugalah tapi tak selembut macam tengah-tengah panas-panas tu makan kat kedai tu kan. Tapi boleh, mantap weh. Jadi apa lagi nunggu-nunggu komen weh. Di sekitar Zid Iskandar, Botek, Ipoh ke mana komen dari jauh-jauh pun boleh datang sini. Cuba kasih keunikan sate baba ni. Mantap weh. Temar recommended 100%. Alright, jangan lupa subscribe, share dan follow Skadam Perak.